Beginilah rupa kawah yang terbentuk akibat meteor yang menghentam bumi sekitar 50,000 tahun dahulu. Pada ketika itu, permukaan bumi masih sunyi dan liar. Tiada bangunan, tiada jalan, hanya alam semula jadi yang terbentang luas. Tanpa sebarang amaran, seketul batu angkasa meluncur turun dari langit pada kelajuan yang sangat tinggi. Dalam beberapa saat sahaja, meteor ini menghentam permukaan bumi dengan tenaga yang luar biasa dahsyat. Letupan yang terhasil menggegarkan tanah, mencampakkan batu dan debu ke udara serta mengubah lanskap kawasan sekeliling. Hentaman ini membentuk sebuah kawah besar berdiameter lebih 1 kilometer dan sedalam ratusan meter. Tanah terangkat, batuan tersusun secara tidak semula jadi menjadi bukti jelas kesan hentaman dari angkasa. Sehingga ke hari ini, kawah tersebut masih kekal menjadi saksi bisu kepada kuasa alam semesta yang pernah mengubah wajah bumi. Apa pendapat korang? Komen di bawah.